Kira mahal kan? Teleskopik. Okey. Teleskopik. Di dalam luar, atas bawah. Sekejap sekarang nak ke kanan. Dia ganti. Yang diperasan bunyi signal pun lain daripada HRV. Dia macam lagi soft sikit. Torque dia boleh tahan. Betul. Better than HRV. Tapi betul. Apa HRV saya pakai nak try yang lama kan. Yang sebelum yang baru ni. 1.8. Yang 1.8 yang RS tu. Lepas tu bila try RS yang baru, yang pre-facelift ni, terasa dia punya beza. Macam tak best je. Straight boleh. Tapi jarang lah, walaupun kat KL tak banyak EN1 ni. Mungkin ramai tak tahu. Lagi satu Honda dia tak war-war dengan benda ni. Memang tak nak promote sangat. Ni dah ujung-ujung ni. Agak stop banyak. Itu yang baru start tau. Tiba-tiba ada 34,000 tu. Sebelum ni tak ada rebate, tak ada apa. Tiba-tiba 34 je. 302 km. Okey lah. Untuk 88% bateri. So mungkin dia punya range dia dalam 300.5 kalau full charge. Estimation dia lah. Spot. Jalan okey. Dia pergi EV. tak bukan. Memang lah EV. Tapi BYD tak rasa macam ni lah. Faham tak? BYD dia lebih, dia punya orientation dia lebih pada comfort. Yang ni dia macam sedang-sedang sikit. EN1 ni Dia balance lah kan. dia balance. Comfort ada, fun ada. dia fun sikit-sikit. Okey lah. Rasanya bunyi motor ni dia punya Kuat. Tadi rasa test dulu jangan bising. Okay, kita ni potong dia. Bismillahirrahmanirrahim. Macam dalam jet lah. Kuat juga dia regen balik tu. Lepas minyak dia regen. Itu dia regen balik macam EV memang ada regen. Dia regen balik. Dia buat gila tu. Tu yang aku lepas minyak tu dia macam dia break dulu lah. Memang bunyi motor dia lah, bising sikit. Kita tengok handling. Handling okey. Okey lah. Tapi bagus lah, dia buat skrin tu berasing walaupun digital, tapi dia skrin tu berasingan untuk aircon adjust tau. Jadi macam tak macam yang kereta-kereta lain, EV lain kena dah 2 step, 3 step baru boleh adjust aircon apa semua. Yang ni dia dah siap-siap. Bagus lah. okey lah. Dia tak on. Betul lah. Macam mana begini? Dia regen balik.
one way drive kan. Tapi bunyi sini, bunyi pillar ni bising adalah sikit. Bila dah 100 km tadi. Kalau pakai door visor lagi bising rasa. Tapi acceptable lah, okey lah. Pakai EV bukan nak menekan, nasi kerja nak menekan kan. Oh. Itu kan tak sampai-sampai sebab nak charge. Itu. Tekan dah butang. Lepas tu kena manually tarik handbrake. Dia tak automatic. Oh, dia tak perlu tu. Dia tak automatic.